Nasib Syed Saddiq yang dibebaskan daripada tuduhan oleh Mahkamah Rayuan sudah kita ketahui. Namun kini ramai yang tertanya-tanya apakah pula nasib Bella Astilah, iaitu wanita besi yang sering menyokongnya dalam suka-duka. Apakah Bella terpaksa menunggu lagi untuk dinikahi, memandangkan pihak pendakwa dan Suruhanjaya Pencegah Rasuah masih mahu merayu ke Mahkamah Persekutuan? Bahawa rayuan kepada Mahkamah Persekutuan akan dibuat. Jika betul, timbul rasa tidak puas hati peminat yang inginkan penyanyi itu cepat-cepat dikahwini dan bukannya terus menanti buah tak gugur. Parlimen Wan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman sah bergelar suami kepada penyanyi dan pelakon terkenal Bella Astilah dalam satu majlis akad nikah yang berlangsung secara tertutup di sebuah lokasi eksklusif di Ibu Negara hari ini. Namun dalam satu video media sosial, Syed Saddiq memberi bayangan bahawa perkahwinan mungkin bukan keutamaan kini. Beliau merujuk kepada budaya Korea yang kahwin lambat, seolah-olah memberi isyarat bahawa fokusnya kini lebih kepada kerjaya dan impian peribadi. Apa perkataan ready itu sebenarnya? Adakah kewangan saja ataupun you ready to be a father and a husband at the same time? Kerana saya tak layak. Tu yang saya katakan, saya tak layak kerana saya pun menunggu masa untuk menubuhkan, memulakan rumah tangga sendiri. Pada hari ini ada yang menangguhkan harapan untuk berkahwin awal untuk fokus pada kerjaya. Bukan setakat fenomena di Malaysia. Kalau lihat di Korea Selatan contohnya, dia sangat mencemaskan kerana umur perkahwinan dulu 20 tahun lepas mungkin pertengahan 20 tahun, kini 38 tahun pun belum kahwin lagi. Tapi ada sebab-sebab tersendiri. Kerana kalau kita tanya anak muda zaman sekarang, cepatlah kahwin cepat. Siapa nak belikan rumah? Siapa nak beli kereta? Siapa nak cari gaji untuk keluarga? It's not easy. Ramai orang kata, tak apalah, nanti kahwin je, nanti rezeki akan datang. Saya jumpa kawan-kawan yang muda daripada saya yang di universiti. Kenapa tak nak kahwin? Macam mana? Siapa akan fikir semua benda ni? Kalau saya gagal, akhirnya cerai, siapa akan fikirkan? Orang tak akan fikirkan. Orang akan hanya nasihatkan, tak apalah, kahwin je lah, kahwin rezeki akan datang. It's not that simple. So for myself, insyaAllah dalam masa terdekat, itu adalah tanggungjawab saya juga. Saya rasa Alhamdulillah pada hari ini pun saya rasa saya dalam kedudukan sedikit stabil. Tapi saya ada beberapa perkara yang saya nak uruskan dahulu. Saya nak selesaikan beberapa perkara. Dah tanya dah pergi, dah meresik ke belum? Siapa yang mula panggil B? Kalau soalan-soalan macam tu saya bangun tak, saya bukan bangun. Saya akan cuba cari jalan untuk berulang-ulang untuk tidak menjawab. Totally tak ada apa-apa lagi dah pergi? InsyaAllah okey. Ya? Alhamdulillah. Dah bolehlah plan wedding. Mungkinkah kegembiraan bertukar kekecewaan? Marilah kita doakan yang baik-baik untuk mereka. Semoga Syed Saddiq berubah hati. Terima kasih kerana menonton video kami. Tapi jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng.